Bayangkan seorang anak muda dari Tanah Samba yang lahir di bawah langit Rio de Janeiro bermain bola dengan kaki ayam di jalanan berdebu. Kini melangkah masuk ke stadium dengan ribuan penonton bersorak memanggil namanya, Gabriel Perez. Daripada impian kecil di Brazil, dia kini menjadi simbol ketenangan dan kekuatan di barisan pertahanan klub Sabah FC dan namanya mula meniti di bibir peminat bola sepak Asia Tenggara. Namun, di sebalik tubuh sasa dan gaya permainan keras penuh disiplin itu, tersimpan satu kisah tentang kerja keras, keberanian dan perjalanan panjang menuju kemewahan yang tidak pernah dijangka. Dari kontrak pertamanya di Brazil yang hanya bernilai beberapa ribu dolar, kini dia menikmati kehidupan yang penuh stabil dengan rumah moden, kereta mewah dan gaya hidup elegan yang mencerminkan kejayaannya sebagai bintang import paling berpengaruh dalam Liga Super Malaysia. Sebelum kita bongkar nilai sebenar kekayaan Gabriel Perez, daripada gaji bulanan, pelaburan bijak, hingga gaya hidup luar padang yang menakjubkan, saya ada satu cabaran untuk anda. Sebelum kita teruskan, saya cabar anda untuk tekan butang langgan dan aktifkan loceng notifikasi dalam masa 5 saat. Jika anda berjaya, tinggalkan komen dengan hashtag gaji pemain bola di bawah. Sudah bersedia? Mari kita mulakan. Kerana dalam video kali ini, kita akan menyelami dunia sebenar di sebalik wajah serius Gabriel Perez. Dunia yang penuh disiplin, kejayaan dan kemewahan yang jarang diceritakan kepada umum. Gabriel Perez bukan sekadar pemain pertahanan biasa. Dia adalah benteng kukuh yang menjadi nadi Sabah FC sejak tiba di Malaysia. Di atas padang, dia dikenali dengan gaya permainan taktikal, ketenangan dalam tekanan serta kemampuan membaca gerakan lawan seperti seorang maestro pertahanan. Tetapi di luar padang, angka pendapatannya menunjukkan bahawa dia kini berdiri dalam kelompok pemain import elit Liga Super. Menurut beberapa laporan bola sepak tempatan dan laman data antarabangsa seperti Transfermarkt, nilai pasaran Gabriel Perez dianggarkan sekitar $350,000 AS, bersamaan hampir 1.6 juta ringgit Malaysia. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali ganda sejak dia menyertai Sabah FC, menandakan bagaimana prestasi konsisten dan kepimpinan di barisan belakang telah melonjakkan reputasinya. Gajinya bersama Sabah FC dianggarkan sekitar RM25,000 hingga RM30,000 sebulan, belum termasuk bonus kemenangan, allowance penginapan dan insentif prestasi yang boleh menambah sehingga RM100,000 setahun. Jika dikira keseluruhan pendapatan tahunan, Gabriel kini mampu memperoleh sekitar RM400,000 hingga RM500,000 setiap musim. Satu jumlah yang meletakkannya sebaris dengan pemain import ternama lain di Malaysia. Namun apa yang menjadikan Gabriel istimewa bukan sekadar gajinya, tetapi cara dia mengurus kewangan. Berbeza dengan ramai pemain yang gemar berbelanja besar sebaik menerima kontrak lumayan, Gabriel lebih berhati-hati. Dia sering menelurkan sebahagian pendapatannya kepada pelaburan hartanah kecil di Brazil dan simpanan jangka panjang dalam bentuk mata wang digital seperti Bitcoin. Tanda bahawa dia berfikir jauh melangkaui karier bola sepaknya. Bagi ramai pemain, kontrak bola sepak adalah jalan ke kemasyhuran. Bagi Gabriel Perez, ia adalah asas untuk membina kekayaan yang mapan, satu langkah awal menuju kebebasan kewangan selepas menggantung but nanti. Di sebalik wajah seriusnya di padang, Gabriel Perez sebenarnya mempunyai minda yang tajam dalam bidang kewangan. Tidak ramai tahu bahawa sejak awal kariernya di Brazil, dia sudah tertarik dengan dunia pelaburan. Ketika rakan sepasukannya menghabiskan bonus kemenangan untuk membeli pakaian atau bercuti, Gabriel lebih suka membaca buku tentang pengurusan kewangan dan menonton video motivasi perniagaan di YouTube. Setelah berpindah ke Malaysia, pendekatannya menjadi lebih matang. Dengan kadar tukaran mata wang yang menguntungkan dan kos sara hidup yang lebih rendah berbanding Eropah, Gabriel melihat peluang untuk membina asas kewangan kukuh. Dia menyalurkan sebahagian pendapatannya ke dalam pelaburan hartanah kecil di Rio de Janeiro, termasuk sebuah apartmen 2 bilik di kawasan Barra da Tijuca yang disewakan kepada pelancong.
Hasil sewaan itu kini menjadi aliran pendapatan pasif tetap baginya. Selain hartanah, Gabriel turut mengembangkan minat dalam dunia mata wang kripto. Sumber rapat mendedahkan bahawa dia mula membeli Bitcoin dan Ethereum sejak tahun 2020 pada waktu harga masih rendah. Kini, pelaburannya dalam aset digital itu sudah mencecah ratusan ribu ringgit. Baginya, pelaburan bukan sekadar tentang keuntungan, tetapi tentang kebebasan masa depan. Di Malaysia, namanya juga mula menarik perhatian beberapa jenama sukan tempatan. Gabriel kini menjadi wajah promosi bagi jenama pakaian sukan tempatan Victoria Active, sebuah kolaborasi yang menampilkan gaya moden dan ketahanan tinggi untuk atlet profesional. Selain itu, dia turut muncul dalam beberapa kempen kesihatan dan gaya hidup sihat di media sosial, menampilkan sisi lebih santai dan mesra peminat. Strategi bijak untuk mengukuhkan jenama peribadinya. Namun, apa yang membezakan Gabriel daripada ramai pemain lain ialah falsafah pelaburannya. Bola sepak memberi saya pendapatan, tapi pelaburan memberi saya masa depan. Dia tidak mengejar kemewahan segera, sebaliknya membina kekayaan yang berlapis. Satu langkah bijak yang menjadikan namanya bukan sekadar sinonim dengan pertahanan teguh, tetapi juga kestabilan kewangan yang mengagumkan. Bagi Gabriel Perez, kemewahan bukan sekadar tentang menunjukkan kekayaan. Ia tentang keselesaan, keanggunan dan hasil kerja keras bertahun-tahun. Gaya hidupnya mencerminkan keseimbangan antara disiplin seorang atlet dan cita rasa seorang lelaki moden yang tahu menghargai pencapaian diri. Di Malaysia, Gabriel memilih untuk menetap di Kota Kinabalu, bandar yang bukan sahaja menawarkan keindahan pantai tetapi juga suasana tenang yang sesuai untuk seorang pemain bola profesional. Dia tinggal di sebuah kondominium mewah tepi laut dengan pemandangan Teluk Likas bernilai kira-kira 1.2 juta ringgit. Unit itu dilengkapi dengan balkoni luas, gym peribadi kecil dan ruang rehat bergaya minimalis dengan sentuhan Brazil moden. Kombinasi sempurna antara elegan dan sederhana. Namun, daya tarik sebenar kehidupan Gabriel terletak pada koleksi kenderaannya. Walaupun tidak berlebihan seperti bintang Eropah, setiap kereta yang dimilikinya dipilih dengan teliti dan mempunyai makna tersendiri. Di garasnya, terdapat 5 permata otomotif yang mencerminkan cita rasa halusnya. Mercedes-Benz GLE 450, SUV mewah yang digunakan untuk aktiviti harian bernilai sekitar RM550,000, melambangkan gabungan prestige dan keselesaan. Audi R8 Spider, kereta sport impiannya sejak zaman remaja, bernilai hampir RM1 juta, simbol pencapaian peribadinya dalam bola sepak profesional. Toyota Hilux GR Sport, pilihan praktikal untuk pengembaraan dan perjalanan di luar bandar Sabah, memperlihatkan sisi lasak dirinya. BMW 7 Series 740Li, kereta rasmi untuk majlis kelab dan acara rasmi, bernilai lebih RM700,000, menonjolkan sisi elegan dan berkelas. Volkswagen Beetle Classic 1972 diimport khas dari Brazil, satu nostalgia kepada masa kecilnya dan cinta terhadap kereta retro. Selain itu, Gabriel juga dikenali sebagai penggemar jam tangan mewah. Dalam koleksinya terdapat model seperti Rolex Submariner, Omega Seamaster dan Tag Heuer Carrera. Nilai keseluruhan koleksi jamnya dianggarkan melebihi RM200,000. Setiap satu bukan sekadar aksesori, tetapi lambang perjalanan dan kejayaan dalam karyanya. Walaupun hidup dalam kemewahan, Gabriel tetap mengekalkan gaya hidup seimbang. Dia sering berkongsi aktiviti pagi seperti berjoging di pantai Tanjung Aru, menikmati kopi hitam tanpa gula dan membaca buku motivasi kewangan. Pada hujung minggu, dia gemar melancung ke pulau-pulau sekitar Sabah atau menikmati makan malam tenang di restoran Itali kegemarannya. Bagi Gabriel, kemewahan sebenar bukan terletak pada harga, tetapi pada ketenangan dan kepuasan batin hasil usaha gigih sendiri. Jika di Padang, Gabriel Perez dikenali sebagai tembok besi yang jarang memberi ruang kepada penyerang lawan, di luar Padang, dia sebenarnya seorang lelaki sederhana, rendah hati dan penuh disiplin. Ramai rakan sepasukan menggambarkannya sebagai seorang yang jarang bercakap, tetapi setiap kata yang diucapkan syarat dengan makna dan motivasi. Gabriel sudah berkahwin dengan wanita Brazil bernama Leticia, seorang jurulatih kecergasan dan pereka gaya hidup sihat. Pasangan ini sering menjadi inspirasi kepada ramai peminat di media sosial kerana gaya hidup mereka yang seimbang antara sukan, kesihatan dan spiritualiti.
Mereka tinggal bersama di Kota Kinabalu bersama seekor anjing baka Golden Retriever bernama Loki yang sering muncul dalam hantaran Instagram mereka. Setiap pagi, sebelum latihan, Gabriel mempunyai rutin tetap, bangun sebelum matahari terbit, melakukan senaman pernafasan selama 5 minit, diikuti meditasi ringkas sambil mendengar muzik instrumental dari Brazil. Dia percaya bahawa kestabilan mental adalah kunci untuk bermain dengan tenang dan fokus sepanjang musim. Selain bola sepak, Gabriel amat meminati fotografi landscape dan laut. Pada masa lapang, dia sering membawa kamera profesionalnya ke pantai-pantai Sabah, merakam matahari terbenam atau ombak yang beralun perlahan. Katanya, laut mengingatkannya kepada rumah, kepada Rio di mana semuanya bermula. Yang menarik, walaupun hidup dalam dunia glamour bola sepak, Gabriel hampir tidak pernah kelihatan dalam pesta atau kelab malam. Dia lebih gemar menghabiskan masa di rumah, memasak makanan Brazil bersama isterinya atau menonton dokumentari tentang sejarah dan pelaburan. Sifat tenangnya inilah yang membuat ramai peminat menghormatinya. Seorang lelaki yang tidak perlu menonjol untuk disegani. Dalam dunia di mana ramai bintang bola mengejar perhatian, Gabriel Perez memilih untuk mengejar ketenangan. Dan itulah kemewahan sebenar yang tidak dapat dibeli dengan wang. Setiap pemain hebat pasti melalui fasa getir dan Gabriel Perez tidak terkecuali. Walaupun wajahnya jarang menghiasi tajuk berita sensasi, perjalanan kariernya tetap syarat dengan cabaran yang menguji ketabahan dan keteguhan mentalnya. Salah satu detik paling sukar dalam hidupnya terjadi pada tahun 2019 ketika dia bermain untuk kelab kecil di Brazil. Ketika itu, kelabnya berdepan krisis kewangan, gaji tertunggak selama beberapa bulan dan dia hampir membuat keputusan untuk meninggalkan bola sepak sepenuhnya. Saya tiada wang untuk sewa rumah dan setiap hari saya terfikir sama ada saya masih ada masa depan dalam bola sepak, katanya dalam satu temu buat lama. Namun, bukannya menyerah, Gabriel terus berlatih sendiri setiap pagi di padang awam. Dan dari ketabahan itu, rezeki datang dalam bentuk peluang baharu di Asia. Ketika tiba di Malaysia pada awal musim bersama Sabah FC, cabarannya tidak berhenti. Cuaca tropika yang lembap, persekitaran baru serta gaya permainan pantas di Liga Super memaksanya menyesuaikan diri dengan cepat. Tambahan pula, kecederaan hamstring pada awal musim hampir menjejaskan kariernya di sini. Tetapi, seperti biasa, dia bangkit lebih kuat, menjadikan kesakitan sebagai motivasi. Kini, setiap kali melangkah ke padang, Gabriel membawa semua pengalaman pahit itu bersamanya, bukan sebagai beban, tetapi sebagai peringatan bahawa kejayaan tidak datang tanpa luka. Dan mungkin itulah sebabnya dia bermain dengan begitu tenang, kerana dia tahu apa ertinya berjuang dari bawah. Kerjaya Gabriel Perez boleh diibaratkan seperti kisah klasik seorang pejuang. Bermula dari bawah, tanpa nama besar dan perlahan-lahan mendaki ke puncak melalui kerja keras, disiplin dan semangat pantang menyerah. Dilahirkan di Brazil, negara yang melahirkan bintang seperti Thiago Silva, Lucio dan Marquinhos, Gabriel tahu betapa sukarnya untuk menonjol di tanah kelahiran bola sepak dunia. Beliau memulakan karier profesionalnya di kelab-kelab kecil di Liga Negeri di mana gajinya tidak cukup untuk menampung perbelanjaan harian. Namun, keberanian untuk meninggalkan tanah airnya demi mencari peluang di Asia membuahkan hasil luar biasa. Tahun 2022 menjadi titik perubahan apabila Sabah FC menandatangani Gabriel sebagai tonggak pertahanan utama. Ramai yang skeptikal pada awalnya. Adakah pemain dari kelab kecil Brazil mampu bersaing dalam intensiti Liga Super Malaysia? Tetapi, hanya dalam beberapa perlawanan, segala keraguan lenyap. Gaya permainannya yang tenang, kemampuan membaca pergerakan lawan serta kekuatan fizikal yang konsisten menjadikannya salah satu pertahanan paling stabil di Liga. Gabriel bukan saja menjadi pemimpin di atas padang, tetapi juga contoh disiplin kepada pemain muda tempatan. Jurulatih Sabah FC pernah menyebut, dia tidak pernah datang lewat ke latihan. Dia selalu jadi yang pertama tiba dan yang terakhir meninggalkan padang. Sifat profesional inilah yang menjadikan kehadirannya amat berharga bagi pasukan. Dalam tempoh singkat, Gabriel membantu Sabah FC menamatkan musim dengan catatan pertahanan terbaik kelab dan membawa mereka lebih jauh dalam saingan Piala Malaysia.
Pemain-pemain lawan mengakui bahawa berdepan dengannya ibarat menabrak tembok. Keras, fokus, tetapi sentiasa beretika. Kini, nama Gabriel Perez semakin dikenali di rantau Asia Tenggara dan habar-habar angin perpindahan ke kelab besar di Thailand atau Jepun mula berlegar. Namun bagi Gabriel, legasi bukan diukur dengan jumlah trofi atau kontrak besar, tetapi dengan penghormatan yang dia tinggalkan. Bagi para penyokong Sabah, dia bukan sekadar pemain import. Dia adalah lambang semangat kerja keras dan bukti bahawa siapa pun, dari mana pun asalnya, boleh mencapai kejayaan besar dengan disiplin dan dedikasi. Dari jalanan Rio de Janeiro hingga ke rumput hijau Stadium Likas, kisah hidup Gabriel Perez bukan sekadar perjalanan seorang pemain bola sepak. Ia adalah kisah ketabahan, keberanian dan kebijaksanaan dalam mengejar impian. Dia bukan pemain yang lahir dari akademi ternama, bukan juga yang disanjung oleh media antarabangsa. Namun, dengan disiplin dan semangat luar biasa, dia membina namanya sendiri, langkah demi langkah, peluh demi peluh. Hari ini, Gabriel bukan sahaja simbol kekuatan di barisan pertahanan, tetapi juga cerminan kemewahan yang dibina atas kerja keras, bukan atas nasib. Dalam dunia bola sepak yang penuh glamour dan gosip, dia berdiri sebagai contoh bahawa kejayaan sejati datang dari konsistensi dan nilai diri yang teguh. Dan kini, persoalannya, jika anda berada di tempat Gabriel Perez, bermula dari tiada apa-apa, lalu membina hidup yang stabil dan mewah di negeri asing, adakah anda akan memilih jalan yang sama? Jangan lupa tekan like, langgan dan aktifkan notifikasi supaya anda tidak terlepas kisah seterusnya dalam siri gaji pemain bola. Dunia bola sepak mewah baru sahaja bermula.